Di bawah KLCC ada sebuah akuarium dengan kapasiti keseluruhan tangki hampir 3 juta liter air. Tapi, air sebanyak itu sahaja belum cukup untuk memastikan ribuan hidupan di dalamnya terus hidup. Pernah tak anda masuk akuarium KLCC dan terfikir berapa banyak air sebenarnya diperlukan untuk menjalankan tempat sebesar ini? Akuarium KLCC mempunyai build-up area sekitar 72,584 kaki persegi dan keseluruhan tangki akuariumnya mempunyai kapasiti sekitar 3 juta liter air. Malah, tangki air masin terbesarnya sahaja boleh memuatkan sekitar 2.5 juta liter. Bayangkan kalau 1 liter air beratnya lebih kurang 1 kilogram, 3 juta liter air bersamaan kira-kira 3,000 tan. Tapi, nak mengendalikan sebuah akuarium bukan sekadar isi air dan masukkan ikan. Air dan sistem perlu sentiasa berada dalam keadaan yang sesuai untuk hidupan yang tinggal di dalamnya. Suhu, kandungan oksigen dan kualiti air perlu dikawal. Dan untuk hidupan marin, tahap salinaliti air juga perlu berada dalam keadaan yang sesuai. Sebab dalam sebuah akuarium berskala besar, air itu sendiri adalah sebahagian daripada sistem sokongan hidup haiwan di dalamnya. Jadi, di sebalik pemandangan cantik yang kita nampak, ada sistem, operasi dan penjagaan yang perlu berjalan secara konsisten. Dan bila kita tengok fasiliti sebesar akuarium KLCC, baru kita sedar satu perkara. Lagi besar sesuatu operasi, lagi penting perancangan di belakangnya. Konsep yang sama juga bila kita nak pindah rumah. Lagi banyak barang, lagi besar rumah, lagi kompleks proses perpindahan. Dan lagi penting untuk kita rancang dari awal. Di Dash Movers, kami bukan sekadar nak cerita pasal pindah rumah. Kami juga nak kongsikan cerita dan fakta menarik tentang rumah, bangunan dan apa yang ada di sebaliknya. Kalau anda suka cerita dan fakta menarik macam ni atau tengah merancang untuk pindah rumah, follow Dash Movers. Manalah tahu satu hari nanti kami boleh bantu anda.